Apa lebih bertenaga masa bulan Ramadan? Walaupun kita tak makan, tak minum pagi ke petang. Kenapa otak kita rasa lebih tenang, lebih fokus dan badan kita sebenarnya lebih bertenaga berbanding hari biasa? Beberapa hari je lagi kita nak masuk Ramadan dan sebenarnya puasa adalah bukti paling nyata yang enjin harimau dalam badan kita ni memang wujud. Harimau di hutan tak makan setiap jam. Mereka memburu dalam keadaan perut kosong dan masa itulah deria mereka paling tajam. Bila kita berpuasa, badan kita secara automatik akan berhenti guna gula dan mula bakar simpanan lemak untuk hasilkan tenaga. Proses ni bukan je bagi peluang untuk organ dalaman kita berehat, tapi ia hasilkan keton iaitu bahan api super premium untuk otak. Sebab tu, walaupun perut kosong, kita masih boleh buat kerja, boleh beribadah malam dan rasa lebih cerdas. Masalahnya, ramai antara kita yang salah langkah bila berbuka dengan air manis dan karbohidrat yang melampau, yang akhirnya buat enjin kita jam semula. Jadi, dengan mengamalkan cara makan rendah karbohidrat sekarang, kita sebenarnya tengah latih badan supaya lebih bersedia untuk Ramadan. Kita tak akan rasa migrain, tak akan rasa lembab dan tak akan rasa kebuluran yang melampau sebab badan kita dah mahir guna lemak sendiri sebagai tenaga. Ramadan kali ini, jom kita cuba puasa dengan enjin yang lebih sihat. Nanti kita sambung dengan pelan ringkas macam mana nak mulakan transisi ini secara praktikal. Jemput follow dulu, like, komen dan share video ini.